Korang nak motor 200cc, harga 10k, last. Promise. Inilah dia, SRK 250S untuk anda semua. Kau akan komen lah pasal motor ni, kebaikan dan kekurangan dia lah. Mungkin tanya aku, abang CC 250 tapi harga 10k, mesti ada tak kena bang. Kau cakap elok-elok sikit. Memang pun, apa yang paling obvious sekali, plastik kosong dia bagi. Kedua, didatangkan sekali dengan seat belakang pencegah maksiat, tinggi. Gayat aku ni lah, gayat. Tak ada harapan dah nak peluk pinggang. Paling-paling cukup kepala. Tak nampak weh. Tak nampak, tak nampak. Ketiga, motor ini sangatlah tidak terlalu friendly. Dia akan terkepit sikit. Ni tinggi, tapi ada bestnya. Untuk abang-abang yang perut buncit, korang boleh placing perut kat sini. Untuk design aku tak boleh petikaikan. Memang cantik. Dengan design yang sangat-sangat aerobik. Aerodynamic. Aerodynamic. Oh, aerodynamic. Motor ni walaupun 250cc, tapi dia ringan tau. Dia sangat-sangat nimble, senang cilok-cilok. Lepas tu, apa yang paling best sekali, dia punya ketinggian dia tak terlampau tinggi. Untuk kat kitchen kita, ni motor yang boleh korang bawa. Datang sekali dengan sistem ABS, datangkan dengan meter color yang Yamaha tak pernah nak ada. Exhaust ala-ala Akrapovic. Tapi yang ni dia ciplak punya. Dia akrab winglet yang korang boleh dapat kat Shopee. Lampu LED depan belakang. Tangki minyak 12.5 liter. Dengan bentuk yang sangat-sangatlah something best untuk motor ni. Kunci dia. Yang lain tak best, kunci dia je best. Dengan tabung exhaust yang bapak punya besar, macam kapal selam. Korang tak fikir korang tak bawah ni, korang terlanggar ni macam mana jadinya. Korang tak fikir ke benda? Comel tak? Single piston, single cylinder, dual overhead cap. Maksudnya motor ni RPM dia lebih pick up sikit. Aku rasa motor ni okey, tak ada masalah. Laju melaju, selesa pun selesa. Cuma itulah, ada lag somewhere mana-mana. Tapi aku rasa memang tak ada masalah untuk korang beli. Sebab apa? Harga dia 10k sahaja. Kalau korang minat, korang boleh isi form kat bawah macam biasa.